Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak juri, hadirin sekalian kerana sudi mendengar perbentangan perkongsian saya tentang kajian tindakan saya. Baiklah, saya Siti Asma binti Othman daripada SMK Engku Husin, wakil daripada daerah Mesir. Baiklah, tajuk kajian tindakan saya ialah penggunaan peta minda berbantukan AI bagi meningkatkan kualiti penulisan esei teori apresiasi seni visual pelajar pra-universiti. Baik, kajian ini sebenarnya dijalankan kerana saya dapati pelajar ini menghadapi cabaran yang besar dalam menjawab soalan esei. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran pelajar tingkatan 6 dalam menjawab esei, khususnya dalam seni visual STPM melalui penggunaan peta minda berbantukan AI. Di mana kumpulan sasaran saya ialah dilakukan terhadap 9 orang pelajar pra-universiti yang terdiri daripada seorang pelajar lelaki dan 8 orang pelajar perempuan. Kaedah yang digunakan ialah kaedah pematian awal, ujian penilaian awal dan ujian penilaian akhir. Di mana intervensi yang saya jalankan ialah gabungan penggunaan peta minda digital berbantukan teknologi AI iaitu penggunaan ChatGPT. Dan dapatan hasil daripada dapatan menunjukkan peningkatan yang ketara di mana purata yang pertama dalam ujian awal 5.3/15 kepada 14.4/15 dalam ujian akhir. Baiklah, kalau kita dengar perkataan seni visual, semua orang tahu seni senang kerana seni melukis. Tapi lain untuk STPM kerana dia mengikut semester. Di mana semester 1 pelajar dinilai berkaitan dengan teori, di mana dia menguji kefahaman tentang pengertian seni, aspek formal dan kritikan. Di mana dalam semester ini pelajar dinilai secara berpusat, pemeriksaan secara berpusat iaitu ujian bertulis yang terdiri daripada 3 bahagian, iaitu bahagian A ada 4 soalan struktur dan markah yang dibutuhkan adalah 30 markah, dan bahagian B soalan esei ada 4 soalan esei dan pelajar wajib menjawab 2 esei, dan bahagian C 2 esei dan pelajar wajib jawab 1 esei. Untuk markah 1 esei, markah besar iaitu 15. Pelajar untuk lulus, pelajar ni wajib menjawab sekurang-kurangnya 2 soalan esei dengan mantap dan bagus. Okey, untuk fokus kajian saya adalah untuk menangani kelemahan masalah yang dihadapi oleh 9 orang pelajar ni dalam menulis esei teori apresiasi seni visual lah, dan nak membantu pelajar ini merancang untuk menulis esei, guna istilah yang betul, istilah seni yang betul dan tepat pada tempat yang betul. Dan untuk nak pastikan pelajar tu menghasilkan esei yang lebih kritis, matang dan berstruktur dia penuh, lengkap. Ada pendahuluan, ada isi bergantung kepada soalan dan ada penutup. Baik, objektif kajian inilah adalah untuk menilai sejauh mana keberkesanan penggunaan peta minda berbantukan AI ni dapat membantu untuk meningkatkan kemahiran pelajar tu menulis esei seni visual dalam kalangan pelajar pra-universiti semester 1. Di mana objektif pertama saya adalah untuk menilai sejauh mana kemampuan pelajar tu mengenal pasti kata tugas dalam soalan dan menyusun esei secara hierarki. Kemudian objektif kedua ialah untuk menghasilkan esei yang lebih matang dengan struktur yang lengkap dan ayat dia kritis. Ketiga, untuk menilai kualiti esei itu sendiri dari segi isi, istilah-istilah penggunaan istilah-istilah seni yang betul, tepat pada tempat yang betul, dan struktur dia lengkap. Ada pendahuluan, ada isi ikut soalan dan ada penutup. Baiklah, kaedah yang digunakan oleh saya ialah kaedah McTaggart iaitu 1999 yang terdiri pada 4 fasa, di mana fasa pertama ialah fasa merancang. Sebagai guru kita merancang. Sebelum kita nak merancang, kita kenal dulu idea awal. Apa yang masalah yang dihadapi oleh pelajar, iaitu pelajar nak menghasilkan satu esei yang lengkap dan mantap. Dan kita kenal pastilah subjek, itu subjek saya ialah subjek seni visual STPM. Cikgu buat refleksi, kita kumpul maklumat, lepas tu kita tentukan fokus kajian kita ni. Kemudian kita pergi pada fasa bertindak, kita tindakan. Apa yang kita nak buat terhadap pelajar kita, 9 pelajar yang menghadapi masalah untuk menghasilkan esei. So, saya gunakan pendekatan peta minda digital yang berbantukan dengan teknologi AI iaitu ChatGPT. Kemudian fasa seterusnya ialah fasa perhatian, di
di mana pemerhatian ini dilakukan dengan pengumpulan data melalui pemerhatian, dokumen ujian analisis keputusan ujian awal dan ujian akhir, soal sidik dan temu bersama pelajar secara tidak formal lah. Kemudian fasa seterusnya ialah fasa refleksi, di mana saya merefleksi apa kelemahan dan kelebihan, di mana kelebihan dan kelemahan pendekatan penggunaan peta minda berbantukan AI. Kita nak tengok lebihnya kelebihan daripada kekurangan. Kalau nak, kita tak nak kekurangan, walaupun satu, setengah boleh. Baik, ini adalah perancangan dilaksanakan. Perancangan dilaksanakan iaitu gabungan daripada penggunaan peta minda digital iaitu Markdown Map ni sebagai bantu untuk susun isi itu sendiri, dan penggunaan gabungan teknologi AI ChatGPT ni untuk jana bantu pelajar untuk semak dia punya ayat dia supaya lagi gramatis, ada istilah-istilah seni yang betul dan tepat pada tempat yang betul. Okey, inilah pelaksanaan dia pada minggu pertama. Saya kenalkan pengenalan peta minda digital tu dan penggunaan ChatGPT. Pelajar ni dia teruja lah, dia seronok guna baru. Tengok, senang lah cikgu nak buat peta minda. Tak sampai seminit boleh siap. Okey, minggu kedua kita pelajar tu membina peta minda tu. Kalau dalam kelas sebelum ni nak menghasilkan peta minda, ada kumpulan yang sampai 30 minit. Dalam satu sesi nak buat karangan dah tak sempat sebab nak menghasilkan peta minda tu lama sangat. So ini adalah kita beralih kepada video, di mana bukti saya tak ada edit pun video ni selama lebih kurang tak sampai pun seminit pelajar dapat menghasilkan peta minda ni. Okey, pelajar hanya teks ringkas je lah soalan. Saya pandulah pelajar tu macam mana cara nak tanya ChatGPT, guna ayat yang betul lah. Ni nak buat mind map guna Markdown punya generic. Dia tak masuk ChatGPT, dia masuk AI Markdown map tu. Lepas dapat peta minda baru masuk ChatGPT untuk nak buat ayat, untuk menghasilkan karangan berdasarkan peta minda ni. Markdown tu aplikasi Markdown map. So ni contohlah peta minda yang dihasilkan. Pelajar tu banyak-banyak soalan, lepas tu diorang boleh simpanlah peta minda tu untuk rujukan akan datang. Selepas pelajar dah menghasilkan peta minda, minggu seterusnya pelajar tu dia menulis esei tu dan menambah baik. Pelajar dia tulis sendiri dulu, lepas tu masukkan ChatGPT untuk nak edit sama ada penggunaan tata bahasa dia betul, menggunakan istilah-istilah seni yang betul, tempat yang betul lah. ChatGPT ni untuk semak. Kemudian minggu seterusnya kita lakukanlah ujian test kepada pelajar dengan soalan yang sama. Okey, ini adalah hasil pendapatan. Berlaku peningkatan yang sangat ketara cikgu. Kalau kita tengok 7 daripada 9 orang pelajar ni cikgu, dia dapat markah penuh. Kalau kita lihat pelajar yang kelima ni, pelajar nombor 5 ni, markah awal dia cikgu dia 3 markah je cikgu per 15, tapi boleh meningkat kepada 15. Ini bukti hasil tulisan dia. Ini sebelum, kalau ikut karangan tu dia 5 perenggan, tapi pelajar tu dia himpunkan terus, dia jamakkan terus daripada 5 tu jadi 1 perenggan. Oleh itu markah pelajar ni hanya 3 je per 15. Ini selepas kita laksanakan penggunaan peta minda digital yang berbantukan teknologi AI. Pelajar tu dapat membuktikan penulisan dia dapat markah penuh 15 per 15. Ini soalan yang samalah. Okey, ini perbandingan. Kita tengok pelajar 1 sampai pelajar 9, dia berlaku peningkatan yang ketara lah. Esei dia semakin meningkat, kualiti struktur dia penuh. Ada pendahuluan, penutup, dan isi yang tersusun. Okey, ini purata. Bukti cikgu, kita mengesahkan bahawa pencapaian pelajar ni meningkat daripada lemah kepada cemerlang dengan menggunakan peta minda digital Markdown map ni dengan bantuan sokongan ChatGPT, teknologi AI ChatGPT.
Baiklah, rumusan dan implikasinya. Bagaimana rumusannya, penggunaan Pertaminda berbantukan teknologi AI ni, ChatGPT ni mampu untuk meningkatkan kualiti penulisan esei pelajar STPM, dan pelajar tu lebih yakin kerana mereka ada rujukan Pertaminda untuk menghasilkan esei yang lengkap dengan isi dia. Lepas tu pelajar bermotivasi kerana sebelum ni dia tak tahu nak hurai, nak hujah, tapi ada bantuan ChatGPT, dia boleh semak ayat dia, istilah-istilah seni yang tak tahu dia boleh tanya. Dia sebagai guru kedua lah. Pelajar juga lebih aktif dan penulisan dia kreatif lah dan kreatif. Tapi walau bagaimanapun cikgu, kita sebagai cikgu jangan lupa, jangan leka, sebab kita takut pelajar ni dia salah guna. Dia terus ambil ChatGPT, copy and paste. Sebab tu saya telah buat panduan etika penggunaan. Sebelum dia nak guna ChatGPT, saya letak depan kelas, supaya dia tengok ni. Saya masuk dalam grup sekali lah. Supaya dia tak bergantung sepenuhnya kepada ChatGPT. Bukan ChatGPT ni sebagai mesin diorang lah. Bukan buat kerja untuk orang, tapi untuk bantu, untuk sokongan sahaja. Baik, cadangan saya untuk kajian ini adalah untuk saya nak luaskan lagi penggunaan Pertaminda digital ni, berbantukan teknologi AI ni kepada topik yang lebih susah, iaitu dalam seni visual, kritikan seni visual dan sejarah seni visual. Dan saya nak aplikasikan kepada pelajar yang baru akan masuklah, dan nak bangunkan modul AI pengajaran berasaskan teknologi ni kepada guru-guru pra-universiti. Baik, kesimpulannya sudah jelas bahawa penggunaan ChatGPT, penggunaan Pertaminda berbantukan teknologi AI ni mampu meningkatkan kualiti penulisan anak-anak yang mengambil subjek seni visual. Baik, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.